Anda tahu tak, ada orang yang batuk bertahun-tahun tapi dia anggap benda tu biasa. Sampai satu hari baru dia sedar batuk tu bukan lagi sekadar batuk, tapi tanda paru-paru dia dah mula rosak perlahan-lahan. Bila kita batuk berbulan-bulan, sebenarnya dalam paru-paru tu dah terlalu banyak sangat lendir dan kehak. Lendir tu dia bukan sekadar air liur pekat, tapi dia campuran bakteria, habuk dan sisa asap yang melekat dekat dinding paru-paru kita. Bila terlalu lama, lendir tu dia jadi semakin pekat, saluran udara jadi semakin sempit. Itu yang buatkan dada rasa ketat dan setiap kali tarik nafas rasa macam tak cukup udara. Mula-mula cuma batuk waktu malam, lama-lama siang pun akan batuk, tidur pun jadi terganggu, nak bercakap panjang pun akan jadi semput. Orang sekeliling pun akan mula risau, tapi kita masih fikir alah benda ni batuk biasa je. Sebab itu pentingnya rawat daripada punca, bukan sekadar tahan simptom. Kan nafas ni ia bukan sekadar ubat moden, tapi dia formulasi herba tropika dari pergunungan Himalaya. Dia bantu untuk longgarkan kehak, tenangkan saluran pernafasan dan bantu paru-paru cuci sisa lendir lama yang tersimpan. Bila kehak ni mula keluar, dada akan terasa ringan, tidur pun jadi lebih lena. Anda mula boleh bernafas semula tanpa rasa sakit. Jangan tunggu batuk tu jadi penyakit yang makan paru-paru perlahan-lahan. Bantu paru-paru anda sekarang dengan akar nafas. Tekan link dekat bawah sekarang dan dapatkan info lanjut mengenai akar nafas.